Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala rahsia alam yang Kau ciptakan. Aku percaya dan aku yakin Zara akan jadi milik aku selamanya. Zara. Zara. Zara, dia dekat luar butik. Tak nak masuk. Suruh dia tunggu dekat restoran depan butik. Aku tak nak dia buat kecoh kat sini. Okey. Kenapa tiba-tiba abang rasa berdebar sangat? Please, Abang. Terima apa juga hakikatnya. Tidak. Tidak. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Zara. Zara, Batrisha, tunggu. Ini semua mengarut, Zara. Apa yang mengarut? Ha? Idea untuk buat ujian darah ni datang daripada abang sendiri. Bila keluar keputusan ni, ternyata kita memang adik-beradik. Kenapa? Abang ingat Zara tipu? Tolonglah abang, terima je lah hakikat ni. Tak. Mungkin ada benda yang silap. Abang cuba menidakkan takdir. Takdir tak pernah silap. Zara, please, Zara. Zara sayang abang, kan? Tapi kenapa kita? Kenapa kita? Ada hikmahnya abang kenapa Allah pilih kita. Hikmah? Apa Zara cakap tadi? Hikmah? Hikmah apa ni yang menyakitkan hati? Abang Bazli! Jaga mulut tu sikit. Ni semua dugaan Allah. Jangan mempersoalkan takdir Allah. Takdir? Dugaan? Zara, Mak pernah cakap, orang yang tak anaya, doanya dimakbulkan. Tapi sekarang ni kita sama-sama jadi mangsa yang teranaya. Sudahlah. Abang dah tak peduli pasal takdir, pasal dugaan. Pergi lantarlah semua tu. Zara. Abang Bazli. Ingat.
Zara! Zara! Aku takkan menyerah macam tu je. Kenapa aku tengok kau ni semacam Saya rasa berdebar. Takut. Macam-macam perasaan. cuba kongsi kata BFF. Keputusan ujian DNA akan keluar esok. Kalau kau yakin yang dia tu abang, kenapa perlu berdebar? Saya memang tak kisah. Saya memang anggap dia macam abang je. Kalau sekarang pun saya tak anggap dia macam abang, tapi dah dia memang abang saya. Tapi dia? Tapi aku rasa kan, dia sangat sayang kakak. Itulah masalahnya. Dan aku rasa dia tak boleh terima hakikat. Lepaslah! Abang nak buat cara elok, Zara tak nak kan? Dah, jom. Abang Fazli! Zara. Jomlah. Lepaslah, saya cakap. Hoi! Kenapa ni? Ha? Kau jangan campur urusan aku dengan Zara. Mana yang libatkan Zara? Itu urusan aku. Kau siapa nak masuk campur hal aku dengan Zara ni? Dan kau siapa pula? Nak berkasar dengan dia? Dah lah. Terima je lah hakikat. Kita dah pun buat ujian darah. Keputusan ujian darah ni penentu segala-galanya. We're over. Kalau Abang Fazli terima Zara sebagai adik, Zara akan hormat Abang. Aku tak percaya. Jangan-jangan Zara dah berkomplot dengan dia ni untuk tipu abang. Bukan aku tak tahu kau gunakan duit untuk pengaruh mak ayah aku. Dan tak mustahil kau gunakan duit untuk buat laporan palsu. Kau main dengan duit, aku tahu. Budak. Kalau kau tak percaya kan, aku boleh bawa engkau dengan Zara pergi hospital tau. Buat ujian darah sekali lagi. Dan malam ni juga engkau akan dapat keputusan. Dan kalau ujian darah tu mengatakan korang dua adik-beradik, kau jangan ganggu Zara. Dan andai kata korang bukan adik-beradik, aku sendiri akan kawinkan kau dengan dia. Itu janji aku. Kau bagi kunci kereta kau dia. Zara ikut aku. Saya jadi penat dengan semua ni.
Aku nak tengok. Dia nak tunjuk belang dia kan? Aku nak tengok belang siapa yang muncul hari ini. Aku takkan menyerah macam tu je. Mama rasa kan Zara tu suka tak dengan Angah? Zara suka Angah. Dan Angah pun sukakan Zara. Cuma masalahnya sepupu Zara tu. Dan Angah pula sesekali Mama tengok macam teringatkan cinta pertama dia. Maksud Mama Zara dengan sepupu dia tu ada apa-apa ke? Rasanya sepupu Zara tu je yang anggap Zara macam kekasih. Tapi Zara tu anggap dia macam abang sendiri je. Sebab yelah Zara tu kan dah lama yatim piatu. Mestilah dia perlukan seseorang untuk lindungi dia. Itulah. Belum pun rasa macam tu juga. Tapi kan Ma, boleh nampak tau Zara tu suka dengan Angah. Kan? Mama rasa kan diorang ni dah lama kenal tau. Bukan masa Mikael kahwin. Yelah muka Angah tu kan selamba, serius saja. Susah nak teka. Tapi dengan Zara Mama dapat teka. Itu memang dah lama kenal. So, Mama tak kisahlah kalau Zara dengan Angah. Itulah doa Mama siang malam. Sebab Mama sayang sangat kat Zara. Alim pun sama Ma. Baikkan dia Ma. Jadi menantu Mama. Aku nak kau buat ujian darah untuk diorang dua ni hari ni juga. Hari ni? Kau ni agak-agak laris. Aku sanggup bayar berapa kos yang perlu aku bayar. Dan penting sekali, aku nak keputusan tu hari ni juga. Hari ni, Dik. Sekarang ni dah pukul berapa? Paling cepat pun aku boleh buat 4 jam tau. Lambat tu, Dik. Itu je yang paling cepat. Kau sendiri cakap dengan aku. Semua orang kena puas hati dengan keputusan ni, kan? Macam mana? Tak apa. Aku sanggup tunggu. Okay. Shall we? Ni, jap. Aku ada satu permintaan. Kau bawa budak lelaki ni masuk dalam bilik tu supaya dia nampak apa yang kau buat. Biar dia nampak yang kau ni tak tipu dan aku sanggup menanggung apa-apa risiko. Okay. Thank you. Jom. Dah bos, kat mana? Ada appointment kejap lagi ni. Kau handle lah sekejap. Aku dah penting ni. Kau sure ke? Tak pernah skip appointment. Ini mesti ada perkara yang lagi besar kan? Kau buat je lah apa yang aku suruh. Susah sangat ke? Ha? Yelah, at least aku kena tahu apa excuse dia. Kalau ada siapa-siapa tanya nanti, bolehlah aku nak jawab. Kau boleh tak cakap aku pergi Sabah, ada perkara urgent ke? Aku nak repair ni apa, Gunung Kinabalu, kau faham tak? Repair Gunung Kinabalu? Apa punya excuse lah? Okey. Hello, Di. Kau kat mana? Aku kat butik lagi. Tapi aku Syara nak balik dah.
Ke kau nak aku tunggu kau? Tak apa, kau balik dulu. Aku memang lambat ni. Apa hal lagi tu, Zara? Tak apa, nanti aku dah settle semua, aku cerita kat kau. Jangan lupa tau kunci bilik pejabat aku. Okey. Tapi betul ni kau tak perlukan kami? Ya, betul. Terima kasih. Okey, take care. Apa-apa bagi tahu, okey? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Sakit balik ke? Ikut aku. Buat x-ray. Bolehlah. Saya pun dah tak tahu nak buat apa dah ni. Jom. Dah. Kalau apa-apa jadi kat kau kan, budak tu memang kontak tau. Dia abang saya. Kalau abang pun buat cara abang. Jangan buat cara macam boyfriend ke, suami kau ke. Kalau cara abang yang macam mana? Kalau boyfriend macam mana pula? Saja tanya yang awak ni. Cara apa pula? Kau ni banyak bunyi kan? Tak adalah, salah ke kalau saya confused? Mana aku tahu? Cara aku kau tafsir ni. Sekejap. Maafkan saya sebab awak turut terheret dalam masalah saya. Tak apa. Aku suka. Lagipun Mama dah pesan, Pak Lang pun dah pesan untuk tengok-tengokkan kau. Dan aku jalankan tanggungjawab aku. Jangan risau. Tuhan tu ada. Hariku yang pergi, hilangku mencari, gelora cinta kau bawa tiada kembali. Rinduku tak sudah kelam dalam sedar, mungkin ku menanti sepi hangat yang hadir. Kenangan bagai mengejar mentari, terbakar debu kasturi. Apakah tandanya yang tersembunyi di balik rahsia semalam? Hadir dirimu memulihkanku dalam lumpur dan lesu menghilangkan
Kalau kau tak nak Zara, beritahu aku tau. Fai, si budak Bazli tu tahu tak keputusan ni? Mana dia? Dia ada kat luar. Jap. Kau simpan je result tu. Buat frame sebesar-besar. Kau dah nampak sendiri kan apa yang doktor ni buat. Dan kalau kau tak percaya juga, kau tanya Allah. Kau cakap apa? Aku berkomplot sukakan Zara. Okey. Aku akan sahut apa yang kau cakap. Mulai dari sekarang, aku akan sukakan Zara. Di hadapan kau, bersaksikan kau dan berwalikan kau, aku akan nikah dengan Zara. Kau suka ke tak suka, benci ke, menyampah ke, aku tetap jadi adik ipar kau. Ini janji. Jom Zara. Di hadapan kau, bersaksikan kau dan berwalikan kau, aku akan nikah dengan Zara. Kau jangan fikirkan apa yang aku cakapkan. Aku saja. Lepaskan marah. Saya tak fikir pun. Kau dah makan dah? Belum. Breakfast tadi. Aku tak makan apa-apa dari siang tadi. Lapar. Jom saya temankan awak makan. Aku takkan menyerah Zara macam tu je. 4 tahun aku menunggu. Ingat aku akan mengalah macam tu je dalam masa sesingkat ni. Dan aku mungkin boleh menyerah kalah. Tapi bukan pada kau, Faris. Aku harapkan dia tak akan ganggu kau lepas ni. Abang Bazli tak akan menyerah kalah macam tu je. Habis tu kau rasa apa yang dia akan buat lagi? Nak terus menanggil cerita kau? Takkan tak boleh beza mana halal dan mana haram? Saya pun tak tahulah. Boleh tak jangan fikir? Buat sakit otak je lah. Memanglah saya tak nak fikir. Tapi cara Abang Bazli sekarang jauh sangat daripada jangkauan saya. Dia macam tak ada perumahan langsung. Ini ayat daripada aku sebagai seorang kawan. Kalau dia kacau lagi, memang dia meminta. Awak, janganlah. Saya dah rasa bersalah dengan awak. Malu dengan perbuatan abang sendiri. Ini bukan masalah kau. Ini masalah dia. Lebih baik jangan fikir.
sayang sangat. Memang tak terbalas jasa awak pada saya hari ini. Tak apa. Hari ini hari kau. Siapa tahu besok lusa hari aku. Apa kata kalau kau tidur rumah mama je malam ni? Tak boleh. Esok pagi saya nak ke butik. Tak apa, aku boleh hantar. Tak payahlah. Lagipun saya penat sangat malam ni. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang benar aku mencintaimu, memang benar rasa menyayangimu, tulusnya rasa hati ini hanyalah padamu. Abang Bazli tak percaya dengan ujian pertama Zahra dengan dia. Nasib baik ada Faris. Faris yang suruh buat ujian kedua. Faris dah siap tunjuk bukti lagi, tak hanky-panky. Tu pun dia tak percaya. Ya Allah, Faris pun pelik lah dengan perangai Abang Bazli tu. Abang Bazli tu dah letak harapan yang tinggi sangat. Tu yang bila tak jadi, jadi macam tu lah masalahnya. Kak Dina tak rasa ke? Kan seronok kalau Abang Bazli tu dapat terima kita sebagai adik kandung. Dan kita terima dia sebagai abang kandung. Yelah, walaupun arwah mama dan papa pernah buat silap. Yelah, memanglah best. Siapa yang tak nak? Kita dua dulu asyik cakap je kan nak benda ni kan. Ada seorang abang, boleh tengok-tengokkan kita. Kan? Ha, betul. Zahra tengok family Faris, adik-adik Faris. Ya Allah, Kak Dina, diorang tu rapat sangat. Ambil berat dari satu sama lain. Yelah, samalah juga. Abang Naufal pun macam tu. Adik-beradik semua rapat. Tak apalah, Kak Dina. Zahra nak tidur dah. Dah ngantuk dah ni. Sekejap. Ni, Kak Dina nak tanya. Ni dari tadi asyik sebut Faris. Siapa Faris tu? Boyfriend Ni mesti someone special ni. Ish, tak adalah. Kawan je. Ataupun BFF. Tapi tak adalah lebih daripada kawan. Yelah tu. Cakap je lah. Kak Dina tak kisahlah. Mana tahu kok boleh jadi adik ipar Kak Dina. Dah. Zahra tidur dulu. Good night. Okay, good night. Bye. Apa tu? Kau jangan ganggu boleh tak? Ini antara aku dengan Zahra. Mesti aku akan ganggu kau. Aku dah cakap kan, aku akan kahwin dengan Zahra. Dan masalahnya sekarang ni, aku tak ganggu kau. Kau yang ganggu aku dengan Zahra, faham? Kau jangan nak beranggan ya. Zahra hak aku. Apa masalah kau sekarang ni, ha? Apa masalah kau? Kau suruh buat DNA kan? Dan aku dah buat DNA. Apa lagi yang kau nak? Aku dah lama sangat tak perhatikan kau. Lama sangat. Zahra tu adik kau. Darah daging kau faham? Lebih baik kau belah sekarang dan tinggalkan kereta kat sini. Hello? Kenapa? Hah? Rumah siapa? Diana dah pergi butik lah. Kejap, 16 minit. Ya.
Waalaikumsalam, Kak Nat. Kak Nadra dengar, tangan ni sakit balik ya? Ni, Kak Nadra bawa pakai urut kita. Mak Nat the legend. Alah Kak Nat, sikit je ni. Lagipun Zara cadang nak ke butik lepas ni. Urut dulu. Lepas tu nak ke mana pun boleh. Nak ke langit hijau pun boleh. Itulah, pentan ni. Sakit mana? Nak kena urut elok ni. Dah masuk angin ni. Nanti lagi sakit. Long, Angah pergi pejabat dulu. Sejam lagi Angah datang balik. Jangan lambat Faris. Nanti cucu Mak nak balik sekolah. Bising dia ni. Boleh, Mak Nak. Jomlah kita masuk dalam. Jom. Sakit mana? Sakit. Tahan sikit. Faris tu baik sungguh ya Zara. Kalau Mak nak pula jadi Zara. Memang dia lah suami yang Mak nak pilih, suami yang terbaik. Semalam siap diingat ke Mak nak lagi berkali-kali suruh urutkan Zara. Dah lah tu. Adik-beradik dia semua baik-baik. Sikit ya. Kak Nat dah buat macam rumah sendiri pula dah. Tak apa Kak Nat. Angah tu bukannya apa. Terisaukan si Zara ni. Zara tahu, Angah dah 3 tahun solo tau. Tak ada mana-mana perempuan pun yang berjaya buka pintu hati dia. Nak berkawan macam Zara ni, tak ada langsung. Hati dia tu keras macam batu. Tapi sejak dia rapat dengan Zara, dia nampak lain sikit. Kami satu keluarga pun terkejut tengok dia boleh berkawan dengan Zara. Mungkin perubahan dia disebabkan Zara. Mama mana Kak Nat? Mama tadi dia nak ikut, tapi Mikael dengan Alia balik, tak jadilah. Lama juga diorang honeymoon. Ya, pusing satu Europe, 2 bulan. Tak tahu balik dah pregnant je. Ya? Bestnya, Alhamdulillah. Itulah tandanya baka yang baik. Buat itu malam-malam. Le? Pergi mana ni? Pergi mana? Mak, Li balik ni bukan ertinya Li mengalah. Li akan cari juga kebenaran. Li nak dapatkan balik hak Li. Li dah lah tu Li. Terimalah kenyataan. Pergi cari kerja, pergi cari siapa-siapa yang Li berkenan. Mak dengan ayah tak ada halangan pun. Dah tak ada dah yang Li berkenan, Mak. Itu kenyataannya. Okey. Kita cari. Zara, apa kata malam ni kita pergi tengok ayam? Dah lama dah tak lepak-lepak. Asyik tengok kain pelamin ni aja. Dah naik mual. Malaslah. Alah, jomlah Zara. Kita pun dah bertunggu lumus kerja ni. Just chill je malam ni. Cerita apa? Nanti bila kita sampai panggung wayang, kita decide. Bolehlah Zara. Bila lagi bos nak belanja kita? Ya tu. Okeylah. Tapi ingat, esok kita kena siapkan juga pelamin latihan hijab. Tu senang je. Boleh. Malaysia boleh. What? Tengok wayang? Apa pula salahnya? Lagipun, diorang nak release tension je. Diorang dah penat dah kerja dengan bos yang banyak sangat masalah ni. Apa kata tengok bola? Tengok perlawanan Liverpool ke apa-apalah yang berkaitan dengan bola. Boleh tak?
Awak ni tak bosan ke cerita bola je? Sekali-sekala tu cubalah ubah sikit haluan tu. Tak, saya rasa macam skema dulu dalam panggung tu dan lagi-lagi saya tak tahu cerita tu best ke, tak best ke, dan kalau cerita tu bosan memang membosankan lah. Sebenarnya saya tak ajak pun. Dah tahu awak memang busy. Memang dah tak ajak. Saya yang beritahu supaya awak tak ajak saya. Okey. So, selamatlah tengok bola. Dan selamat menonton wayang. Dah lah, saya ada kerja ni. Okey, bye. Benar aku Tengok wayang. Muskil. Tak kisahlah, dia tu asyik bola. Tak bosan ke? Ni, kau nak tengok siapa ni? harapkan setiap bersamamu hingga Kau buat apa kat sini? Tengok wayang. Takkan tengok bola kot. Tapi, Kenapa? Saja release tension. macam je. Awak nak tengok cerita apa? Apa-apa pun boleh. Korang semua dah minum dah? Kalau belum, boleh minum. Boleh juga. Lagipun wayang lambat lagi nak mula kan? Elok tu. Jom. Kita makan minum sikit. Kejap, sekejap. Kejap, Assalamualaikum, Zara. Waalaikumsalam, Mak Lang. Mak Lang tak boleh cakap lama tau. Tapi Mak Lang ada hal sikit nak cakap ni. Ya, ada apa? Tadi ada rombongan datang merisik Zara. Ha? Kami ni fikir tak nak Bazli tu ganggu Zara. Kami dah setuju tau. Dah setuju. Tapi Zara langsung tak kenal. Alah, kira boleh je lah Zara. Mak Lang dah senang hati dah ni tau. Nantilah Zara balik kampung, kita bincang. Yelah. Balik kampung nanti kita cerita panjang InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Mak Lang telefon. Dia kata ada orang merisik saya. Bestnya. Terima je lah.